Assalamualaikum guys. Umi beli satu ubat kerengga ni tau. Ubat ni untuk semut, lipas, kerengga pun boleh. Pastikan beli yang original, dia ada yang stiker berkilat ni. So ni ubat dia. Racun. Kita nak pergi titik dekat sarang kerengga ni. Ni pokok mangga Umi, banyak kerengga. Bila nak ambil buah kat sini memang susah. So jom kita nak pergi titik benda ni. Tengok ni kerengga. Titik sikit lah. Nanti dia ni, dia meleleh ni. Okay guys, kita tunggu result dia dalam 2-3 hari lagi. Sebab benda ni ambil masa 2-3 hari juga. Guys, kita nak pergi tengok kerengga yang semalam kita letak tu kan. Banyak dah mati guys. Kat bawah ni jap. Nampak? Nampak dah banyak mati. Dah tak ada dah kerengga. Ada sikit lagi. Nanti kita letak lagi. Masih ada lagi sikit. Sebab sarang dia dekat dalam ni lah, sarang dia. Sarang dia. Tapi banyak lah yang dah mati. Kau boleh nampak ni. Nampak ni. Okay. Okay guys, so menjadi juga. Nanti kita letak lagi. Mungkin 2-3-4 hari lagi dalam minggu depan ke. Kita tengok macam mana guys, tengok ni, kerengga dah tak ada dah. Ni sarang dia tau. Dah kosong dah sarang dia. Alhamdulillah. So guys, menjadi juga ubat semut kerengga tu. So siapa nak beli boleh tekan link kat bawah. Memang menjadi. Woo. Betul-betul jadi. Kita orang ingat tak jadi, tapi memang menjadi lah guys. Okay. Alamak.